Ini jalan menuju ke Kampung Sasah. Jadi kalau dari Trege kita nak ke Sasah tu lewat jalan semenisasi macam gini ni. Assalamualaikum Ika semua. Apa khabar Ika hari ni? Sekarang ni kami nak ajak Ika tengok jalan dari Kampung Trege menuju Kampung Sasah. Jalan di sini masih semenisasi. Jadi antara kedua kampung ni kita lewat jalan kecil setapak macam gini. Kampung Trege dan Kampung Sasah ni masuk di dalam wilayah Desa Sekanah. Jadi masih dalam satu desa ya. Desa Sekanah ni terletak di Kecamatan Lingga Utara, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau. Dari video ni, Ika bisa tengok kalau kondisi jalan semenisasi dari Kampung Trege nak menuju ke Kampung Sasah tu ada sebahagian yang dah teruk. Contohnya yang kami rekam ni, dia berada pas di tepi pantai. Jadi, ada beberapa bahagian yang dah ambruk. Itu mungkin kerana abrasi. Kalau untuk pemandangan, kerana dia berada di tepi pantai, tentunya dapat tengok laut lepas. Pokoknya cantik lah ya. Jadi macam mana? Dah lanjut tak tengok suasana Kampung Sasah? Kalau nak tengok, jangan lupa komen ya. Bantu share juga kalau menurut Ika video kami ni bermanfaat.